Macam geng-geng business owner. Alright ke tak alright tu? Dengan cerita ramai kena scam ni. Aduh. Guys, sebab tu kita selalu cakap daripada awal. Business owner, walaupun korang ni ada duit nak upah orang tolong kirakan korang punya cukai, tapi please lah ambil tahu juga proses macam mana cara nak buat tu. Sebab kalau tidak, jadi kes macam ni lah. Kita percaya dekat orang, last-last orang buat tarik dengan kita. Ini bukan nak salahkan siapa tau. Tak kisahlah founder ke ataupun tax agent ke. Dua-dua ada tanggungjawab dan diberi tanggungjawab dan sepatutnya kita buat dengan cara yang betul lah. Sebab tu dekat Money Academy ni, kelas-kelas yang kita buat, kelas account, kelas cukai, yang join ni kadang-kadang bukannya diorang ni tak mampu pun nak upah orang. Diorang mampu je. Cumanya diorang nak belajar macam mana cara proses untuk nak settlekan diorang punya cukai tu tiap tahun. Daripada segi nak kira macam mana, nak claim pelepasan cukai macam mana, nak isi borang cukai macam mana, supaya lepas ni kalau lah dia upah orang pun ataupun dia suruh staff dia buat, at least dia jadi orang terakhir untuk semak sama ada betul ke tidak. Sebab kalau salah, LHDN tu dia bukan cari orang tu, LHDN cari kita ni sebab borang cukai tu atas nama kita. Setiap kali live kami bagi tahu dekat business owner ni, walaupun bukan semua perkara kita kena buat, tapi ingat, semua benda kita kena ambil tahu.